Cadangan larangan sementara motosikal kapcai masa musim perayaan. Ingat cadangan je, bukan undang-undang lagi. Tapi biasalah kalau kita senyap, esok lusa boleh jadi kenyataan, kan? Alasan utama yang diorang bagi, hampir 70% kemalangan maut melibatkan motosikal. Sekali lagi, kemalangan maut bukan semua kemalangan. Dan juga bukan disebabkan motosikal, tapi melibatkan penunggang dan pembonceng motosikal. Kalau aku kata 80% kes pergaduhan rumah tangga melibatkan senduk di dapur, maksudnya senduk tu punca ke? Ke cuma senjata isteri untuk baling dekat kepala suami? Adakah kita kena haramkan senduk dekat dapur? Walaupun tak berapa kena perumpamaan tu, tapi korang faham lah kan maksud dia. Samalah macam motosikal. Bila kereta langgar motor jatuh, penunggang dia cedera, parah, mati, kan? Laporan akan tulis kemalangan maut melibatkan motosikal. Tapi punca sebenar boleh jadi kereta, kan? Lori. Kenapa angka tu nampak besar? Sampai 70%. Pasal motor kapcai ni kenderaan yang paling terdedah bila berlaku pelanggaran. Ruang terbuka, tak ada airbag, tak ada crumple zone, bahagian yang menyerap hentakan, kan? Jadi walaupun kemalangan kecil, risiko maut tinggi. Itu kita tak nafikan lah. Tapi soalan yang penting kat sini, dalam 70% tu, berapa peratus punca sebenar dia daripada motosikal? Berapa peratus sebab kereta potong? Lori langgar? Pemandu kereta lalai? Berapa peratus pemandu mabuk? Statistik 70% tu tak cerita punca, dia cerita mangsa yang mati. So, bila cadangan larangan kapcai dibangkitkan, soalan yang paling simple, masalah sebenarnya ni kenderaan ke cara pemanduan? Kapcai ni bukan hobi tau. Kapcai ni adalah kenderaan harian rakyat Malaysia. Orang kilang, rider, Foodpanda, Grab, yang makan gaji hari, kenderaan balik kampung. Bagi setengah orang, kapcai ni satu-satunya pilihan untuk balik kampung. Kau nak suruh dia tumpang kereta siapa balik kampung? Dia orang Kedah, jiran dia orang Johor, jiran kanan dia orang Pahang, jiran depan dia Cina. Kampung sama kat Kedah, tapi tak balik kampung tahun ni. Jiran belakang dia India. Time Deepavali, anak-anak dia yang datang rumah dia, bukan dia yang balik kampung. Nak suruh naik bas yang kerja sampai malam raya? Lepas tu tiket bas boleh dapat ke? Sebelum ni pun tiket bas lalu habis. Kalau kebanyakan penunggang kapcai kena naik bas nanti, takkan dia orang nak lukis tiket bas sendiri? Kalau dia orang yang ada kereta tapi biasa balik kampung naik motor pasal tak nak kena jam, dia terpaksa naik kereta pula. Makinlah banyak kereta kat jalan, makinlah jam jalan tu. Kalau betul nak kurangkan kemalangan maut, kita tak boleh drastically larang kenderaan yang paling lemah. Macam kita nak kurangkan perceraian, kita tak boleh ban telefon, walaupun sebahagian punca daripada telefon. Banyak benda lain yang kita boleh buat dengan telefon. Benda-benda baik, bukan chat skandal je, kan? Buat macam tu, nampak macam kita ni nak ambil jalan senang tanpa fikirkan kesusahan orang lain. Kita tahu cadangan tu nak elak banyak lagi kematian. Tak nafikan lah yang korang ni sayang nyawa rakyat. Tapi janganlah sampai jadi bapak tiri, tak bagi bawa motor. Cara lain yang tak menyusahkan rakyat kan banyak. Banyakkan iklan pesanan khidmat masyarakat masa musim perayaan. Banyakkan laluan khas motosikal. Larang motosikal masuk lane kereta dekat highway ataupun tempat-tempat tertentu. Fokus pada penyebab, bukan larang kenderaan paling lemah. Kalau ikut psikologi, kan, pemandu kereta 4x4, lori besar-besar tu, dia orang lah paling tak takut mati kat jalan raya. Pasal dia orang besar dan lebih perlindungan. Cari jalan macam mana nak buat dia orang ni lebih takut mati. Naikkan saman, hukuman penjara, gantung lesen ke, buat sistem jadual kenderaan tertentu pada waktu tertentu. Semua dapat pandu kenderaan masing-masing. Fair, kan? Kalau esok ada statistik kata 90% kemalangan maut melibatkan manusia, apa solusi kau? Larang manusia keluar rumah. Kan? Kesimpulannya, 70% kemalangan maut melibatkan motosikal, itu fakta. Tapi fakta tu cerita siapa yang mati, bukan siapa yang salah. Statistik tanpa konteks bukan penyelesaian. Jadi, jangan guna statistik yang hanya boleh digunakan untuk justify keputusan yang salah. Hari ini baru cadangan. Tapi kalau kita diam dan terima tafsiran salah, cadangan hari ini boleh jadi larangan hari esok. Fikir-fikirkan. Setiap masa adalah jual kurma istimewa, berbuka penuh barokah. Dapatkan kurma Adela Ajwa
Hubungi kami sekarang. Ye! Tenang masa berbuka.